Dunia bola sepak Malaysia sekali lagi menjadi perhatian apabila nama Tan Sri Anwar Musa dan Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau TMJ kembali hangat diperkatakan dalam kalangan penyokong. Pelbagai laporan dan perbincangan di media sosial mendakwa bahawa TMJ memainkan peranan besar dalam membantu pembangunan Harimau Malaya, terutama ketika bola sepak negara berdepan pelbagai cabaran. Perkembangan ini mencetuskan pelbagai reaksi, dengan ramai penyokong mula menilai semula sumbangan yang telah diberikan kepada bola sepak Malaysia. Harimau Malaya kini sedang menikmati peningkatan prestasi yang cukup memberangsangkan. Pasukan kebangsaan bukan sahaja menunjukkan permainan yang lebih meyakinkan, malah berjaya menarik perhatian peminat bola sepak di rantau Asia. Ramai percaya kejayaan ini adalah hasil usaha pelbagai pihak yang bekerjasama untuk membangunkan bola sepak negara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, TMJ sering dikaitkan dengan pelbagai inisiatif pembangunan bola sepak. Bermula daripada peningkatan kemudahan latihan, pembangunan akademi pemain muda, penggunaan teknologi moden sehinggalah kepada usaha membawa pemain dan jurulatih berkualiti ke Malaysia, semuanya menunjukkan kesungguhan untuk meningkatkan standard bola sepak negara. Ramai pemerhati berpendapat bahawa kejayaan Johor Darul Ta'zim bukan hanya memberi manfaat kepada kelab tersebut, malah turut memberi kesan positif kepada Harimau Malaya. Ramai pemain kebangsaan mendapat pendedahan di peringkat Asia hasil pengalaman bersama JDT, sekaligus meningkatkan keyakinan mereka apabila mewakili negara. Dalam masa yang sama, nama Anwar Musa sering menjadi perhatian kerana pandangannya mengenai pembangunan bola sepak Malaysia. Sebarang kenyataan daripada tokoh berpengalaman seperti beliau biasanya mendapat perhatian penyokong kerana dianggap mempunyai pengalaman luas dalam pentadbiran dan pengurusan sukan. Di media sosial, ramai penyokong menyatakan bahawa pembangunan bola sepak memerlukan kerjasama semua pihak tanpa mengira latar belakang atau organisasi. Mereka percaya kejayaan Harimau Malaya bukan hasil usaha individu semata-mata, tetapi gabungan pemain, jurulatih, pengurusan, penaja dan penyokong yang sentiasa memberikan sokongan. Selain itu, peningkatan ranking Malaysia dalam beberapa tahun kebelakangan ini turut menjadi bukti bahawa pembangunan bola sepak negara berada di landasan yang positif. Prestasi yang semakin baik dalam pertandingan antarabangsa memberikan keyakinan bahawa Malaysia mampu bersaing dengan pasukan yang lebih kuat pada masa hadapan. Ramai penyokong juga berharap hubungan baik antara semua pihak dalam bola sepak Malaysia dapat diteruskan. Perbezaan pandangan merupakan perkara biasa dalam sukan profesional, namun matlamat utama tetap sama, iaitu memastikan Harimau Malaya terus berkembang dan mencapai kejayaan yang lebih besar. Pemerhati sukan berpendapat bahawa pelaburan dalam infrastruktur dan pembangunan akar umbi merupakan faktor paling penting untuk memastikan kejayaan jangka panjang. Akademi yang berkualiti, liga domestik yang kompetitif dan sistem pembangunan pemain yang tersusun akan melahirkan lebih ramai bakat tempatan. Pada masa yang sama, penyokong dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Tidak semua dakwaan atau kenyataan yang tular di media sosial disahkan secara rasmi. Sebarang kenyataan yang dikaitkan dengan tokoh tertentu perlu dirujuk kepada temu bual atau kenyataan rasmi bagi mengelakkan salah faham. Apa yang pasti, bola sepak Malaysia kini berada dalam fasa yang menarik. Semangat penyokong semakin kuat, stadium kembali dipenuhi peminat dan prestasi pasukan kebangsaan semakin meningkat. Ini merupakan petanda positif bahawa usaha pembangunan yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu mula membuahkan hasil. Akhir sekali, semua pihak berharap momentum ini dapat diteruskan. Sama ada melalui sumbangan individu, kelab, FAM atau mana-mana pihak lain, perkara paling penting ialah memastikan Harimau Malaya terus maju dan mampu bersaing di pentas Asia serta dunia. Dengan semangat kerjasama, perancangan yang baik dan sokongan padu daripada seluruh rakyat Malaysia, impian untuk melihat Harimau Malaya kembali menjadi kuasa besar bola sepak Asia bukan lagi sesuatu yang mustahil.